Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ammar Gaming 1310 dan hari ini Ammar akan bermain game Hide and Seek Extreme. Tanpa membuang masa lagi, jom kita main. Okay, sebab uh, saya baru start tadi. Waktu start dia dah terus start dah. So dia macam, lepas tu dia macam kena tangkap terus lah macam tu. Kena tunggu dulu. Okay lah macam ni. Kita akan uh, mempercepatkan Okay. Okay guys, game dah habis. Okay, kita tengok dulu apa yang map akan dipilih. Adakah rasa workshop kot? Kebanyakannya workshop. The store punya. The store tak silap saya susah sikit. Semoga bukan saya. Wish, 7% dia punya. Please bukan saya kan. Alamak. Saya juga kena. First game pula tu. Okay lah. Kita menjadi IT guys. Kita kena cari pemain-pemain semua. Kalau tak kita akan kalah tak silap. Itu lah. Dah kenapa pula bacon ni? Tak takut dia? Tak takut tu. Benda bye. Mana orang lidi yang panjang tadi tu? Oh, bakon dia tu tempat apa tu? Yang warna hitam tu. Jom kita try check 3, 2, 1, kosong. Okay, go. Kita try. Oh, ni tempat lompat. Jom kita tengok kat sini. Tak ada orang. Tak ada. Ada punya orang dalam pasu. Nasib baik, cik. Kalau tidak, habislah. Ni apa? Oh, teleport. Ada orang. Aish. Susah ni kalau nak lawan dia ni. Kalau macam ni. Susah ni. Aduh, dia main pusing-pusing pula dah. Dia pusing kan? Kata dah. Kalau dia pusing tak apalah. Kita pergi ke bawah pula Kalau dekat bawah biasanya ramai orang. Boleh masuk Boleh pun masuk. Mari kita check. Tak ada je. Dah tak ada, jom kita keluar balik Kita cari sampai dapat. Memang ni boleh terbuka ke? Ni terbuka ke? Astaghfirullah. 2 tempat rupanya. Habislah kalau macam ni. Tak ada. Saya tak ada je. Ke dia. Ke sini lah. Kita cari. Kita isikan di sini. Ada lah. Aduh, tak ada pula. Macam mana boleh tak ada?
Wanita mana lagi? Lompat je. Betul lah lompat. Ni bukan macam tempat tadi je. Ada orang. Okey. Pernah nampak? Tu orangnya. Jom kita pergi tengok. Tak silap IT jalan laju. Kita letak kat sini lah. Mana dia? Mana? Oh, dia lari. Jangan berani. Kau boleh lari daripada IT. IT Ammar Yusof. Ting. There's nothing we can do. Dalam kotak ni ada lagi ke? Tak ada. Tak ada orang dalam kotak. Dia orang sembunyi kat mana ni? Memang. Susah betul nampak dia sembunyi ni. Dalam peti ni boleh ke dekat Ara tu? Ni Ara. Korang jangan cuba-cuba je kalau nak minum arak. Arak itu haram. Oi, ada orang. Ada. Bye. Ish, bye. Bye. Oh, di sini ke? Bye. Mana dia punya bye tu? Dah lah. Kita kalah dalam game pertama. Perangkaplah diri kita sendiri. Tamatlah sudah Alkisah kami. Okay. Next map. Yang mana pula Semoga yang susah sikit lah. Arti okey kak? Macam Ethan bedroom. Okey kak. Ni kalau macam ni memang tak lah. Memang tak lah saya. Mustahil lah saya tengok 3.03. Memang mustahil. Budak lagi. Tadi dah budak. Sekarang ni budak lagi. Budak. Botak. Weh, dia bertepuk tangan sebab aku ni ke? Aku buat lagu untuk budak botak tu. Boleh teleport. Oh, mana boleh teleport? Cuma macam ni je. Macam dia boleh naik? Ni Oh, kita naik ke atas sekali lah. Alah, tak boleh. Jom kita bersembunyi dengan Bakon. Hai Bakon. Yo, wadi aja. Bye. Bakon. Comel je Bakon ni. Jom kita tengok IT. Budak bergerak di sana. Kita jadi komentator. Budak nak pergi mana budak? Oh, dia pergi ke sana dulu. Loker tak ada orang lah budak. Tak ada orang. Masuk loker budak. Dah tahu loker tu tak boleh pakai budak. Weh, ada punya. Tak boleh buat apa-apa dah lah dia tu. Seorang lagi tu. Weh, macam mana dia boleh tahu? Bacon. Bacon. Sekejap, cuba kita tengok shop. Ni apa pula? Sekejap, kalau Ethan apa? Ethan glue. Kalau Emma, sama je. Kalau Jack ni apa? Sprint. Sofin, Sprint. Oh, dia berpasangan ke? Grizzly, Sprint. Iceberg, glue. Panda. Oh, panda dia boleh press kamera punya. Sekejap, tahu ni apa pula? Oh. Kita boleh ada pet Miss ni apa pula? Oh, Miss tu macam pay to win.
Jakob. Oh, Jakob boleh. Ya tak? Kalau gitu baik beli Jakob daripada tu. No. Nahnu majama. No. Gainas. Dia dah kenapa? Pergi situ. Kita jauh lagi kan? Sekali dengan bakon. Bakon main face. Comel bakon. Macam dah dekat je. Jauh lah. Dia dekat sana. Kita kat sana. Dekat sini. Tung 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 tung. Dia tak nak cek dekat belakang TV tu ke? Tu ada orang. Takkan dah tak perasan. Takkan tak boleh masuk. Weh. Macam lainnya. Dua orang sekaligus dapat. Seorang lagi bakon. Sianya bakon tu mati. Aduh. Uish. Mantap bakon. Bakon. Okay. IT nampaknya macam pening. Tapi dia dah bunuh banyak dah ni. Tinggal lagi 3 lagi ni. Termasuk Ammar ni. Sekejap ni. Spade IT je boleh. Kalau dia naik, kita turun lah. Aduh, buat apa ngelek-ngelek ni? Dia naik gitar dah kenapa? Mana ada apa-apa kat atas gitar tu? Ada tempat teleport ke? Dia tahu tak ada dah kenapa pergi? Aduh. Budak. Sebenarnya apa benda yang belakang tu? Macam ada duri-duri yang warna putih. Macam pelik ke bila dia lari? Ni pula ada aeroplane. Ni ada bantal. Yeay. Kita menang guys. Power go budak ni. Budak botak. Okay guys. Ni last game guys. Jom kita tengok. Dapat yang mana? Please lah. Tengok benda yang sama lah. Yes. Okay lah. Dapat dia atik. Ngelak je dia. Alamak. Ngelak pula. Ngelak ke ni? Ngelak lah guys. Macam dia ni ngelak. Jatuh macam mana ni? Jatuh macam mana? Oh macam ni. Jom lari. Selamatkan diri. Tinggal lagi 30 saat. Bolehlah sebab tadi lag. Kalau tak lag mesti tak akan jadi macam ni. Sebab pula ni adalah halangan. Jom kita sembunyi kat belakang tu nak. Kat belakang ni boleh sembunyi ni. Ni tempat yang betul punya. IT ni mesti tak akan tahu punya. Siapa memang yang jadi IT ni? Jauh lagi ni. Kita duduk kat belakang almari tu. Ngelak-ngelak lah guys. Lah. Buat apa? Oh dia fokuskan nak pergi ke atas dulu punya. Lah. Ingatkan apa tadi? ID main-main macam tak pandai jadi. Lah.
Ama my IT lagi tak pandai. Kan guys? Ah, ngelek lagi lah guys. Ke IT yang ngelek? Rasa IT lah yang ngelek. Saya tak lek. Semua selamat lagi ni IT ni. Apa yang IT sedang lakukan? Oh, ada seorang kat depan tu. Patutlah ada seorang kat depan tu. Oi, larilah. Dah nampak IT tu dah kenapa? Kau tak boleh nak pergi mana dah. Wahai lelaki. Lari. Lelaki tu mana? Dah hilang. Lelaki tu hilang guys. Rokia. No, Rokia. Apalah. IT duduk diam. Ke dia lag? Yang tahu saya tak lag lah. Hai. Oh, bersama Bakon di sini. Bakon yang sangat comel di sini. Ni tempat persembunyian Amai guys. Mana almari? Wesh, dia dah semakin dekat dengan almari ni. Apa yang kita kena buat ni? Tapi mesti dia tak tahu tempat kita. Ke dia tahu? Nasib dia tak tahu tu. Macam tahu je. Tak lah. Dia tak tahu dah. Masalah dah terdi ni, aduh. Bersembunyi balik. Dia ada orang. Weh, apa ni? Ada orang kot tadi. Jelas ada orang. Mana Bacon? No, Bacon kena tangkap dah ke? No. Masa tinggal lagi 28 saat lagi. Rasa kita boleh ni, tahan hidup ni. Bertahan hidup. Semakin lama semakin jauh je IT ni. Yes, menang. Ni bukan gambar yang tu ke? Apa nama? Yang Squid Game tu ke? Kan? Kan ada kat situ tu. Yeay, menang. Okeylah guys, sampai di situ saja video kita pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak yang dah tengok. Like, yang dah tengok video ini. Sampai jumpa video akan datang. Thank you semua. Bye.